Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Cast dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian kita. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Untuk makluman semua, kita ada playlist yang terbaru yang diberi nama sebagai Pitch to Win, di mana dalam slot ini kita akan berkongsi dengan rakan-rakan semua berkenaan dengan pengalaman saya, tips-tips dan juga trik-trik yang rakan-rakan semua boleh gunakan apabila hendak membentang kertas kajian, inovasi ataupun 3 minutes pitching. Jadinya untuk hari ini saya akan kongsikan dengan rakan-rakan semua 5 perkara yang saya pelajari selepas menyertai 3 minutes pitching. Teruskan bersama dengan saya sehingga ke penghujung video ini. Dan saya buka siri kita pada hari ini dengan satu persoalan. Pernah tak cikgu, kita ni dah mengajar dan kita ada satu idea yang kita rasakan sangat bagus untuk kita kongsikan kepada komuniti pendidikan kita. Tetapi kita hanya diberi masa selama 3 minit saja untuk membentangkan inovasi yang kita telah hasilkan. Dan secara tidak langsung, kita menjadi confused hendak bermula dari mana. Kita nak mulakan dari nak terangkan inovasi dulu ke, kita nak terangkan masalah kita ke, nak keluarkan pengenalan kita ke, dan masa pula kita ada constraint selama 3 minit. Macam mana pula kita nak susun? Jadi rakan-rakan, saya pernah berada dalam situasi tersebut. Dan Alhamdulillah, baru-baru ini saya telah berpeluang untuk menyertai pertandingan 3 minutes pitching PDPC, anjuran PPD Keluang, dan Alhamdulillah kita ada rezeki dalam platform tersebut. Jadinya, dalam video yang pertama ini, saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua 5 perkara yang saya pelajari yang mungkin boleh membantu rakan-rakan semua untuk menyertai pertandingan pitching, inovasi ataupun pembentangan kertas kajian. Terdapat 5 perkara yang saya telah pelajari apabila saya menyertai pertandingan 3 minit tersebut. Yang pertama, kita perlu mengenali masalah sebenar. Yang kedua, kita perlu memilih satu idea utama. Yang ketiga, tunjukkan perubahan serta buktinya. Yang keempat, slide fungsinya untuk membantu, bukan menggantikan kita untuk mempersembahkan sesuatu. Yang kelima, kita perlulah membuat panel tersebut ingat terhadap mesej yang kita sampaikan. Kita pergi kepada perkara yang pertama, iaitu fokus kepada masalah terlebih dahulu, bukan inovasi kita. Jadinya, sebagai seorang peserta, biasanya kita terlalu teruja apabila kita hendak memperkenalkan inovasi kita. Ayat-ayat yang kita selalu gunakan apabila nak pitching, kita akan gunakan ini inovasi saya, ini aplikasi saya, ini modul saya. Jadinya, bila kita memperkenalkan terus produk yang kita dah hasilkan itu, maka di manakah elemen of surprise-nya? Bagaimana cetusan idea kepada perkara-perkara tersebut? Dan sebenarnya, panel ni lebih penting untuk dia tahu adalah masalah yang boleh inovasi ini selesaikan. Itu yang kita kena set dalam pemikiran setiap peserta. Sebelum buat inovasi, apakah masalah yang berlaku mula yang boleh kita jana idea untuk menghasilkan sebuah inovasi. Jadinya dalam pitching, saya cuba untuk memastikan panel memahami dahulu masalah PDPC yang berlaku. Dalam kelas saya tu, saya
terangkan terlebih dahulu apa masalah yang berlaku, dan apabila kita menerangkan masalah itu lebih jelas, maka barulah intervensi ataupun inovasi tersebut mengambil tempat. Dan saya juga suka ingat pada rakan-rakan semua, apabila kita hendak menyatakan masalah yang kita nyatakan itu perlulah ada evidence. Evidence untuk apa? Untuk menyokong kepada masalah yang kita hadapi. Tapi kalau dari segi kita nak menghasilkan produk, sama je proses dia, apa masalah dan apa sokongan dia menyokong yang menyatakan masalah itu memang perlu kita selesaikan. Jadinya terdapat beberapa tools lah yang rakan-rakan semua boleh gunakan untuk menyokong kepada masalah. Sebagai contoh, biasanya saya akan guna temu bual. Kemudian saya akan gunakan hasil kerja murid. Ataupun yang paling mudah, kita menyatakan pemerhatian kita di dalam bilik belajar. Apabila kita hendak pitching, janganlah kita memasukkan semua perkara dalam 3 minit tersebut. Antara perkara cabaran terbesar untuk guru-guru apabila hendak pitching ini, biasanya adalah masalah untuk menyaring maklumat. Sebagai guru, kita memang banyak perkara yang kita hendak kongsikan. Sebab dalam kita punya pelaporan ataupun kita punya kertas kajian kita, biasanya kita ada objektif, kita ada modul, kita ada aktiviti, penggunaan teknologi, ada data, ada gambar dan juga ada video. Tetapi untuk kita masukkan semua perkara tersebut di dalam satu isi kandungan, khususnya untuk kita pitching dengan time constraint 3 minit, ia adalah satu perkara yang sangat sukar, dan sebab constraint masa itu sangat singkat. Jadinya apabila saya hendak pitching, biasanya saya akan pilih satu mesej utama yang saya mahu panel ingat selepas saya selesai bercakap. Saya akan tanya pada diri saya sendiri, kalau panel hanya ingat satu perkara saja daripada pitching saya, apakah perkaranya? Jadinya jawapan kepada soalan itu ialah menjadi core kepada pitching yang kita hendak sampaikan. Jadinya cikgu, janganlah kita menunjukkan bahawa kita tahu semua benda. Kita kena ambil bahagian mana yang penting daripada seluruh laporan kita untuk kita masukkan ke dalam pitching kita. Sebaliknya, tunjukkan bahawa ada perkara penting yang lebih utama kita highlightkan ketika kita membentangkan kertas kajian kita, pitching kita. Sebagai rule of thumb, rakan-rakan boleh membuat rujukan awal kepada rubrik permarkahan. Sebab dari rubrik permarkahan barulah kita dapat clear idea apakah yang kita boleh masukkan di dalam pitching kita, ataupun kita ada skrip apakah perkara yang perlu kita highlightkan berbanding maklumat-maklumat yang telah kita tulis sebelumnya. Jadi rakan-rakan sekalian, sebagai persoalan untuk hari ini, adakah rakan-rakan mahu saya review untuk rubrik tersebut? Kalau rakan-rakan berminat, jangan lupa untuk komen di bahagian komen YouTube, ataupun saya akan minta rakan-rakan jawab polling dalam grup ARI saya. Melalui description ada link, saya akan tinggalkan di situ. Seterusnya, kita perlu pastikan apa yang kita persembahkan pada hari itu bukan sekadar naratif saja. Ya. Perkara yang ketiga yang perlu kita consider adalah jangan kita beritahu inovasi kita yang berjaya, yang begitu, yang begini. Sebaliknya, tunjukkan bukti. Sebagai contoh, saya bila kita membentang, kita akan menyatakan murid saya menunjukkan peningkatan. Sebenarnya ayat ni bukan sekadar cikgu saja. Kalau saya menjuri pertandingan inovasi peringkat level murid, dewasa ke sekolah menengah, biasanya dia akan membuat naratif.
dan mungkin mereka terlupa untuk menyatakan sokongannya. Jadinya apabila naratif sesuatu, perlulah ada sokongan data. Ya. Data itu sangat penting sebab kenapa? Bila data ada, dia adalah salah satu cara untuk menunjukkan kenyataan yang kita nyatakan itu disokong oleh sesuatu. Ya. Dan apabila kita cerita tentang data, ya, jika kita biasa membuat kajian, ya, kita biasa memang ada collect data dan kita ada analisis data. Kalau data tersebut kita kena tunjukkan dia. Kalau ada perbandingan sebelum dan selepas, kena tunjuk. Kalau andai kata rakan-rakan menggunakan platform hasil kerja murid, habis membuat kerja, cikgu ambil gambar. Dan bila dah guna intervensi, ambil gambar. So, tunjukkan juga. Jika ada perubahan maklum balas, gunakan dia sebagai sokongan. Dan biasanya maklum balas ataupun temu bual ni adalah satu tools yang paling mudah untuk rakan-rakan dapatkan data. Okay? Jadinya, dalam pitching yang singkat ini, satu bukti ini boleh memberi impak yang besar kepada penerangan kita yang panjang-panjang. Kita pergi kepada perkara yang seterusnya di mana berkaitan dengan kemahiran kita untuk pitching. Baik, untuk bahagian ini saya pecahkan kepada dua. Di mana yang pertama, biasanya apabila kita hendak membentang sesuatu, kita akan ada sokongan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan slide kita yang kita dah hasilkan untuk kita beritahu kepada juri ataupun kepada audiens kita. Tetapi, kebiasaannya bila kita dah ada diberi peluang untuk menggunakan PowerPoint, biasanya kita akan menulis, tidak meringkaskan. Dan perkara ini adalah dia mempengaruhi kita sebagai pembentang di mana kita akan ada habit untuk membaca apa yang telah ditulis di situ. Sedangkan, kalau kita lihat perkataan PowerPoint itu sendiri adalah poin yang penting untuk kita beritahu dan elaborate kepada audiens kita. Baik, seterusnya, untuk kita membentang, biasanya kalau inovasi atau pembentangan kertas kajian, kita akan diberi masa 10 hingga 15 minit. Biar besar ada yang 10 minit membentang atau 5 minit Q&A. Tetapi untuk 3 minit pitching, kebiasaannya kita tak ada soal jawab. Kita hanya membentang saja dalam jangka masa 3 minit. Jadinya kat situ, apabila diberi masa yang limited, rakan-rakan dah ada skrip. Mungkin rakan-rakan dah reduce perkara-perkara penting untuk kita bentangkan dalam 3 minit. Apa yang perlu dibuat seterusnya? Rakan-rakan kena berlatih. Carilah cermin mana-mana yang besar-besar tu, dekat gerobok ke, tu bentang. Dan kita membentang bukan sekadar berdiri tegak. Tidak, kita menggunakan gesture-gesture tangan. Mungkin suara kita pun memainkan peranan. Sebab melalui suara, kita boleh menyatakan inilah perkara penting yang juri-juri kena tahu, audiens kena tahu, dan gesture tangan yang saya lakukan seperti ini adalah tujuan dia untuk melepaskan beban mental kita. Sebab kita nak menghurai, nak bercakap itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab kita biasa dalam kelas, lain cara dia. Bila nak membentang perkara ni, dia kena betul-betul menggunakan bahasa yang, apakah ayat dia, apa info yang penting kita kena keluarkan. Dan masa pula 3 minit. Sangat-sangat tension. Jadi gunakan gesture untuk melepaskan beban-beban yang kita tanggung ketika membentang. Kita pergi kepada perkara yang terakhir, iaitu bagaimana kita hendak membuat panel ingat kepada kita. Baik, kadang-kala bila kita membentang apa saja produk kita, inovasi kita ini, dia bukan satu perkara yang konsisten. Konsisten dari segi kita punya gesture, kita punya suara, kita punya penggunaan perkataan, dan bahan kita tidaklah bergerak secara mendata saja. Jadi kat situ bila mendata dia tak ada
thrill, dan mungkin orang akan lihat ataupun panel akan lihat ini adalah satu pembentangan yang biasa. Jadinya bila pitching ini, rakan-rakan perlu tentukan apakah elemen yang you nak pastikan panels dan juri boleh ingat kita sampai bila-bila. Okay? Mungkin melalui satu ayat, okay? Melalui satu analogi, okay? Ataupun membuat satu demonstrasi, okay? Menghadirkan satu visual, membuat persoalan, ataupun ada tagline yang kuat, ya, supaya ada satu momen ketika membentang dalam masa 3 minit itu akan diingati sampai bila-bila. Pengalaman saya, ada juga yang pakai kostum untuk mewujudkan momen-momen yang panel boleh ingat. Ada yang buat demonstrasi, ada yang bawa produk, okay? Ada hanya menggunakan tagline, ya, untuk menjadi power kepada wow factor kepada pitching kita. Jadinya apa yang saya buat apabila saya masuk pertandingan ini, saya menggunakan satu tagline disebabkan saya memberi fokus kepada aktiviti pengaturcaraan. Jadinya saya membuat satu tagline yang sangat simple tetapi ada elemen masa depan. Contoh dia, e-bots hari ini membantu murid, e-bots hari esok membina generasi pencipta. Nampak tak di situ? Maksudnya kita terangkan apa dia tugas dia hari ini, dan hari esok tu bukannya esoknya tetapi lebih kepada masa-masa akan datang. Murid-murid ini ada ilmu tersebut, dia mungkin menjadi generasi pencipta. Jadi rakan-rakan, setakat itu saja perkongsian daripada saya. Semoga memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk tulis komen ataupun jawab poll saya untuk menjawab persoalan adakah rakan-rakan hendak saya review berkenaan dengan rubrik permarkahan. So, jadinya kita akan jumpa lagi dalam siri Pitch to Win yang kedua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.